Inilah cara saya untuk cek CVT gearbox tanpa perlu buka gearbox. CVT ni kalau rosak bukannya murah, tapi nak cek tak semestinya kena buka gearbox. Sini aku bagi tips macam mana nak cek gearbox CVT ni. Benda pertama yang aku akan buat, aku akan test drive dulu. Bila kita test drive, selalunya ada 3 simptom yang akan tunjukkan CVT tu masalah. Waktu kita accelerate macam biasa, RPM akan naik tinggi, tapi pickup tak ada. Dia ada bunyi whining ataupun jerking. Whining tu maksudnya macam mana? Kita tekan minyak, kereta tak pergi. Lepas tu ada bunyi bising pula. Jerking ni pula bila kita tengah bawa, contohnya lah pertukaran gear 2 ke 3 tu, dia akan sentap. Yang kedua, aku akan check condition minyak lah, bersih ke, kotor ke, ada habuk besi ke, atau ada habuk clutch. Yang ketiga pula, kita akan check lah suhu optimum untuk CVT. Contoh kalau dia overheat, suhu CVT ni dia tak normal. Kalau dibiarkan lama, dia akan menyebabkan komponen dalam gearbox akan rosak. Yang keempat pula, kita akan gunakan special tool ataupun makna kata lain, dia punya diagnose tool lah. Dia akan bantu kita untuk check lebih tepat dan bantu kita untuk troubleshoot lah untuk isu CVT ni. Yang kelima ni paling simple lah, korang pun boleh check sendiri. Korang perlu masukkan gear daripada P pergi ke R, pergi ke N, kemudian ke D. Ulang benda tu saja. Bila kita masuk gear, contohlah daripada P ke R, ada delay ataupun ada jerking, itu tandanya CVT korang ada masalah. Inilah cara saya untuk check CVT gearbox tanpa perlu buka gearbox. Simple kan? Tapi padu. Mana yang kat luar tu ada masalah dengan CVT korang, cepat-cepat hantar kereta buat checking. Hantar kat bengkel yang berdekatan lah. Tak pun korang boleh roger kita orang di Tasmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam.